Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat petang untuk orang yang masih belum bangun pagi. Hari ni aku nak tunjuk satu unit standard, tapi dia add-on macam-macam sampai dah tak nampak macam standard. Nak tahu apa dia add-on? Kita tengok. Jom sama-sama. Benda first yang dia add-on, bumbung. Dan bumbung yang dia minta ni bentuk scallop. Bentuk bumbung macam ni, korang boleh order dan korang nak letak colour apa pun, korang boleh bagi. Kedua yang dia add-on, side wing. Side wing ni korang boleh buat letak barang-barang display lah, sebab dia tak boleh letak barang-barang berat. Kalau nak barang-barang berat, kita kena tukar jadi side table. Okey, yang ni special sikit. Apa yang special pasal frame dia ni, dia request kat kita bentuk yang dia nak, which is kalau korang tengok bentuk ni, ni custom punya shape lah, bukan standard. Which is kalau standard kita buat biasa square, right? Tapi ini bentuk yang dia nak. Add-on yang seterusnya, 3D logo. 3D logo ni detachable lah. Kita boleh buka, kita boleh pasang, dan kita boleh bagi bentuk yang macam mana customer nak. Last but not least, dummy wheel. Dummy wheel ni hanya untuk display sajalah. Dia tak berfungsi pun. Kalau berfungsi, kita dah ada letak roda kat bawah dah. Untuk colour yang dia pilih, which is pink rose dan putih. Putih ni standard colour kita lah. Pink rose ni add-on. So, basically, itu sajalah untuk hari ini. Macam korang dah ada idea untuk kad korang, untuk perniagaan korang, nak letak add-on apa, nak pilih colour apa. Kalau korang tak ada idea sekalipun, cari kita orang. Orang boleh bantu.